Betul sesuatu Ustaz. Ustaz, betul sesuatu Ustaz. Oi, betul sesuatu ah. Ha. Keluar. Keluar. Bagi dia lari. Boy, jangan bagi dia lari. Allah Akbar, la ilaha illallah. Keluar kau. Keluar. Aku bagi kau barang, keluar. Keluar. Ganas sikit. Ganas ni. Oi. Milo. Segar Milo. Jangan bagi dia kawan kau. Ui, ni macam yang rasuk dia ni macam pahlawan ni guys. Lain ni. Kamera dia saya kira jaga. Weh. Astagfirullahaladzim. Jaga dia. Astagfirullahaladzim. Boy, jangan dulu boy. Ni besar ni boy. Ni bukan lawan kita boy. Aku takut dia lari ke belakang ni. Sedang. Tu bukan satu tu. Woi. Woi, apa yang ditengok je woi geng? Cepat woi. Cepat woi. Mino. Cepat. Aku dah pegang. Kamera aku. Cepat tarik. Ui, buat ni. Lepas Milo. Woi, dia gigit. Oi. Dia gigit Mino. Woi, dia gigit. Dia gigit woi. Woi, Boy, dia gigit ke? Jangan kau woi, jangan pegang. Woi, okey tak woi? Okey, tak apa. Bertumbuk lagi tak dapat duit aku. Allah Akbar. Allah Rasulullah. Kekuatan dia luar biasa geng. Boy, kau kita. Ni, jangan rapat dulu. Dia tengah jadi gila babi macam ni. Kau janganlah rapat boy. Apa? Aku rasa kau yang tahu ni Pong. Ha? Kau lagi hari. Kau lagi. Tinggal kawan guys. Boleh geng. Tak, dia awal-awal tadi dah. Wih, ini lain. Keluar kau. Keluar. Kau dengar tak geng? Korang dengar tak? Ramai sekarang ni. Ramai. Tak pergi. Ni ustaz juga ni, tak apa. Okey boy. Okey. Tangan. Digigit kau. Boy, jangan dekat boy. Lepas jadi dia. Buat ni geng. Keluar. Keluar kau. Jangan dekat, bayi. Dia 50-50 ni. Jangan lawan balik. Ramai. Lawan balik. Milo. Sedar balik Milo. Lawan Milo. Lawan kau. Kau je boleh lawan ni Milo. Sedar balik. Lawan. Sedar balik. Kau sedar balik. Milo. Jangan dia sakitkan diri dia sendiri. Dia macam lawan Milo. Dia pukul muka dia tu. Dia pukul muka dia tu. Kau nampak tadi geng, dia pukul muka dia. Dia nak lawan. Mungkin dia kena masuk. Kau sedar. Keluar. Dia lemah Ustaz. Milo, mengucap. Ini 50-50 ni. Ada suara nenek pula. Banyak ni. Astagfirullahaladzim. Allah. Banyak ni. Banyak ni. Tak mampu. Woi, tahu.
Ya kan baina aydihim wa nahulu bi syai'in illa bima syaa wa syaa kursus samawati wa la yahuduhu hifdhuhuma. Jaga weh, dia serang kau balik ni boy. Jaga boy, dia kena serang kau balik tu. Allahu Akbar. Weh, makin angin pun kuat ni. Angin kuat ni. Tiga angin kuat. Okey tak dia dah, boy? Weh, lemah badan ni. Lemah badan ni. Kaki dia bagi lurus. Angkat dia, angkat dia. Apa tu? Kau sedar ni, kau sedar. Milo. Ya, sedar Milo. Tak, dia belum sepenuhnya tu. Sedar Milo. Eh, dia belum habis lagi tu tak? Dia belum habis lagi tu. Ya. Milo. Ya. Terus buka dia. Lagi ni boy. Ya. Belum habis selagi kita tak keluar dari sini. Itu. Sedar Milo. Selagi kita tak keluar dari sini. Lawan Milo. Lawan. Hoi, tak ada air. Ketep air ni. Aduh, air saya mana tadi? Selagi kita tak keluar, kejap lagi datang balik. Percayalah, berantai, confirm. Kan? Ayo. Aku dah sikit pinggang. Kejap lagi patah kejap pinggang aku ni. Jap. Kau sedar ni. Tenang ya. Milo. Tak habis lagi. Jap, sebiji macam abang Zul weh. Milo, lawan Milo. Jangan bagi dia kuasai kau Milo. Milo, lawan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wa la salam Muhammad. La ilaha illallah. A'udzu bikalimati litammati min syarri ma khalaq. Astaghfirullahaladzim. Korang tengok tu cara ni. Aku tak boleh tinggalkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oi. Milo, lawan Milo. Bayi. Dekat live bayi ni ke? Dekat live bayi ni ke? Kejap ke? Saya tolak tepi sikit ke? Tak boleh tali. Weh, depan belakang siap ni. Sebab tu Milo kena weh. Banyak ni. Sebab tu Milo kena boy. Kau sedar terus kita keluar ke lo? Terus. Jom. Ambil. Keluar. Ambil ke Milo? Sini. Sini. Milo. Tak, dia jangan paksa boy. Dia tak boleh lagi tu. Jap. Tak. Jauh daripada sini. Mem. Itu. Depan Milo. Depan, Mak. Depan. Weh. Kejap korang ni saya terpaksa alihkan kabel kan. Kau tak nampak tadi macam Weh, air. kau dengar. Shh. Hidup. Macam benteng pertahanan lah. Iyalah. Ini macam kawasan Macam kubu. Macam kawasan Kau dengar tak? Oh, patutlah dia bawa ke Weh, sini. kau dengar tak macam berperang? Rupanya ini Iyalah. Kubu lah ni. Weh, kubu lama siap ni. Milo. Kenapa orang tak ada begitu sini kubu lama? Memang ada kubu kat sini. Pong. Memang kubu lama ni kau. Ni kubu kat depan kita ni. Yes. Bawa Milo keluar weh. Bahaya ni. Milo. Itulah tu. Bangun Milo. Astaghfirullahaladzim. Milo.
Wih, bunyi apa ni gila? Astagfirullahaladzim. Dah lama ni geng, kubur ni. Kuat ni lah. Jadi saya ingat benda ni dekat kubur ni. Milo bangun. Milo bangun Milo. Weh, kubur lama siap. Fikir biu kau. Okey, bangun. Pegang bagi dia ke kamera. Muka dia pucat lah. Kau boleh. Astagfirullahaladzim. Lawan Milo. Kat dalam pun ada. Kau jangan kasih malu orang Perak Milo. Jangan kasih malu orang Perak Milo. Aish. Bangun kau. Tak, begini bukan masalah malu tak malu boy. Ini memang tak boleh dah ni. Bukan, kasih dia semangat. Come on. Boleh Milo. Milo. Baca komen view. Kau baca view komen ni. Baca ni. Weh, kau okey tak? Semangat Milo. Aku ada minyak. Bagi kau kuat. Supaya kau lebih segar. Weh. Asyulah atas kepala. Wangi tak? Okey, jom. Astagfirullah. Boleh Milo. Hai. Ni kubur dia. Weh, tak. Sekarang ni benda ni banyak kat sini. Kita tak boleh stay kat sini. Jom. Tak paksa. Pong boleh bawa kamera dia. Dia tak boleh ni. Tak boleh ni. Dia tak boleh ni. Milo. Jom. Jalan. Follow. Sini. Allahumma salli. Siapa kalian? Boy, tak boleh cabar dah ni boy. Bahaya weh. Tak, aku takut kalau kita keluar lain jadi dia. Takut kita pusing-pusing ke tempat yang sama je Ras. Tak, masalah dia ni memang susah. Mana jalan keluar? Ras. Weh, kau dengar tak macam berperang tu? Ini kelaluan dia. Ini kelaluan ni. Ha? Aku lupa, aku tak pernah pergi sini. Ni aku. Tak tahulah. Ini sah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Weh. Bukan ni. Hoi. Bukan, kita tak lalu sini. Kita lalu masuk lalu mana tadi? Okey. Weh, kenapa macam berperang siap kita tempat ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau dengar tak macam berperang tempat ni? Kiri belakang. Semua berundur. Cuba try kat sini. Betul sini. Papa Miloy. Hello. Tak apa biar aku papa. Weh. Weh, sini weh. Betul. Apa tu? Tadi. Weh, macam Bapak. Weh, ramai siap aku tengok. Macam pakaian-pakaian. Macam pakaian. Ramai siut. Ha? Kau tahu tak? Macam orang tengah-tengah laut tu Ras. Ha? Macam lanun siap. Ramai weh. Milo dah. Milo okey Milo. Boleh? Patut bawa ada. Tak bawa. Lah. Berundur dulu. Makin dekat pula ni. Kita selalu dari sini. Okey bang. Ada bawa air? Tak, geng tu apa dia? Tadi tu, kalau korang tengok tu apa tu? Pas terus. Meriahkan skrin. Okey. Meriahkan skrin. Tengok nanti ni. Pula ni. Duduk okey tadi. Milo, jangan paksa kalau tak boleh weh. Okey. Betul Ini macam ada bunyi kapal datang lah. Sekejap, Ustaz. Kita dekat. Apa tu? Kita dekat laut Kita dekat laut ke? Kenapa macam ada kapal lah? Apa tu? Kita dekat laut ke ni apa?
Lepas tu sungai Manjung. Ha? Lepas tu sungai. Sungai Manjung. Tempat kapal lanung darat. Selat dinding dulu. Selat dinding. Ya. Sungai dinding. Patut dah. Sungai dinding. Selat dinding tu. Perairan ni dulu Lanun ada turun tau. Mengikut sejarah. Baik, kalau kau lemau ni. Kenapa? Kau dekat je. Dekat je. Lagi boleh. Jangan sampai dia kawal kau, Milo. Jangan sampai dia kawal. Kita dah dekat dah. Dekat tu tempat kapal-kapal lanung dulu. Dia yang melintas. Kat sini banyak rangka-rangka. Rangka-rangka lanung yang tewas kat sini. Benda tu bawa kau tahu tapi kau. Kau tahu tak? Keluar dari situ. Ha? Mana? Kau ambil tadi tu. Kau bawa akar pokok. Itu tau. Aku tak sedar apa. Ya. Tu, jangan kau tunduk bawah. Kau baca komen. Baca aku lemah ni. Tak. Tak, angkat je. Terima kau. Oi. Woi. Sini. Mata sebelah weh. Apa tu? Ikut kita, geng. Woi, boy, belakang boy. Orang ke ni? Woi, orang ke? Milo, memang ada orang ke kat sini weh? Weh, memang ada orang ke? Kata tempat ni tempat orang dia siksa orang tau dulu. Tak, aku nampak orang. Ini orang. Milo. Orang. Ha? Orang sini. Orang, aku nampak orang. Tak ada orang dah. Ni apa? Tak, boy, aku nampak orang. Ada orang dah. Ha? Milo kata Tu, aku nampak orang. Sini tak ada orang masuk. Ya Allah, ya Rabbi. Orang. Sini tak ada orang. Habis tu aku nampak apa? Masa tu lanung-lanung kat sini. Lanun. Mungkin itu korinnya. Dia mau tunjuk Lanun. Macam mana? Tak mustahil tau. Tak mustahil ada korin dia kat sini. So, memang betul lah kat sini dulu peperangan Jepun punya. Ha? Milo? Bukan Jepun Ras. Nampak siksa orang. Lanun. Dari zaman Hudang Membatai. Ini kan tempat orang menyiksa orang. Pertempuran ni kan. Tempur kat sini. Oh, korin kau orang. Tapi tadi pun kita nampak dah geng tadi. Memang ada benda kat dalam ni. Kena undur sikit. Kat sini banyak binatang weh, agas ni. Jom, Milo. Agas bunyi Milo. Undur dulu weh. Jom. Kau okey tak okey ni? Kau tak okey lagi ni Milo. Kau jangan paksa kalau tak boleh. Lawan Milo. Tahulah askar. Gigil dengan tangan dia. Jangan paksa. Tadi muka dia pucat, geng. Kau dengar tu. Milo, jom Milo. Jom. Aku nampak lah kat depan sini. Assalamualaikum. Ras. Tak apa, sekejap. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Aduh. Bunyi siren kau tu tadi. Astagfirullahaladzim. Tak ni mainan jin, geng. Assalamualaikum, kau perjelaskan di hadapanku. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wah, dah terang dah, geng. Dah terang dah. Dah terang dah, weh. Astagfirullah. Weh, aku dah jauh sangat daripada diorang ni, bahaya weh. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jin, ya masyarakat jin. Weh, ramainya yang menangis, siut lah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Oi, oi, meremang pula aku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Oi, wei, wei, wei. Ay, shit lah. Kenapa aku bujang siap? Astagfirullahaladzim. Sudah aku nampak je benda siap ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kalian? Hah? Wih, siut lah. Assalamualaikum. Ya masyarakat jin, siapa kalian? Apa bangsa kalian? Beranilah sebenarnya, berani.
Tunjukkan di mana keberadaanmu. Wih, ramai siap menangis. Wih. Hah? Siapa Aku nampak ada benda kat dalam. Allah, kenapa cara benda kat dalam? Aku nampak ada benda kat dalam ni. Astaghfirullahaladzim. Halo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh ya Allah. Allah Akbar. Oh ya Allah. Allah Akbar. Ah. Oh, perang ke? Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Rabbi, Allah Akbar. Oi! Woi, panggil nama aku ke? Woi, Daus! Daus! Woi, Daus lah, Daus! Woi, kenapa Daus, woi? Asal Daus? Daus, woi! Woi! Woi, Daus! Woi, Daus, woi! Ya Allah, kenapa aku tak tenang siap kat sini? Daus, Daus! Daus! Allahu Akbar, Daus! Daus! Woi, korang mana, woi? Daus! 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 Boy! Daus, boy! Milo! Pong! Korang kat mana, oi?
Orang kat mana weh? Apa tu? Weh, bergerak siut. Astagfirullahaladzim. Yes. Allahu Akbar. Hai. Siut dah. Ni siapa pula ni? Weh, semua dekat base. Aku dengar suara Daus. Dengar suara boy menjerit. Allah Akbar, mana? Betul tak simpang keluar ni? Betul tak ni? Alah. Hai. Bukan tu. Hai. Betul lah, ni rumah dia. Ni rumah dia ke? Betul di sini. Tadi rumah ni ada. So jalan pergi sini ke? Oi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai. Siapa yang lari? Ha? Oi, seram geng, sumpah. Kau betulkan aku kalau aku salah, geng. Betulkan kalau aku salah. Okey. Allahu Akbar. Dos! Boy! Dos, boy! Mana korang? Dos, boy! Ah! Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Jangan takut, Ras. Astagfirullahaladzim. Apa tu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Jangan lari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan lari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan lari. Apa tadi aku tahu? Apa tadi? Mana dia tadi? Mana tadi? Ah! Oi, jam sikit siut. Nampak jam sikit. Jam sikit. Boy! Mana aku jalan dah tadi? Aku ni lupa dah. Sini kan? Siut. Bodoh. Apa aku nampak lagi tu? Siut dah.
Macam bentuk orang siap kat atas tu warna putih. Ah. Hai. Boy! Boy, mana kau? Boy. Astaga. Mana weh? Kiri apa? Ni diorang. Apa yang kiri? Ni. Ras, makin kuat Ras. Atas Ras. Oi. Apa? Tak payah orang nampak kat kiri, geng. Tak apa yang kat kiri. Merah macam traffic light aku. Apa yang sebelah kiri, geng? Tiun. Tak, kenapa kita kat sini dah? Kan pelik kan? Ya. Woi, Sayyidina Muhammad. Kita tak pakai baju. Milo, aku nak tanya kau, Milo. Kau dah ambil barang Bukan, Milo, aku nak tanya kau. Dekat sini memang betul tak ada orang ke? Tak ada. Ha? Tak ada. Tapi memang aku Tak memang. Tadi siang kita dah cek tempat ni. Memang tak ada orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ni? Benda tu kita nampak tu apa? Kau dah jumpa apa? Tak, aku jumpa macam-macam. Bukan, kau dah Satu ambil lagi. barang apa? Tak ada. Dah? Woi, Sebenarnya kan, apa ni? sebenarnya aku nak bagi tahu, aku nak jujur kat korang lah. Sebenarnya aku ada benda yang aku tak settle kat sini sebenarnya. Apa ni? Apa yang kau tak settle? Aku kena explain sini korang. Okey. Lepas tu aku ada buat something yang mendatangkan benda tu marah. Biar betul kau Milo. Tapi aku bawa korang ni ibarat aku jerat korang sekali. Apa yang kau ambil? Ada satu bungkusan kuning yang tertanam kat kawasan-kawasan ni. Boleh pula kau tu serang. Buang yang hilang tu. Hilang. Masa bawa balik tu benda tu hilang tu. Ha? Barang yang kau jumpa di sini. Keris kecil. Patutlah dia nak balik Milo. Keris kecil. Patutlah kau dibawa sampai ke dalam ada. Kau tahu tak bentuk rumah tu macam rumah lama tau. Sekejap, geng. Better kau fokus tas dulu, geng. Fokus tas dulu. Aku tak push langsung aku punya tas. Lepas tu fokus tas, geng. View kita ramai ni dekat 4,000. Betul tak? Apa tu? Ada macam benda apa? Benda tu sekarang ni. Apa dalam bang? Hei! Kau dengar tak tu? Boy. Kau dengar tak, Boy? Kat depan ni. Ada mak kat sebelah. So kami berdua memang teruk. Allahu Akbar. Ini pas kat guys. Patutnya kami tak lepas ni kan. Tak boleh tak sini kan.
Bantu dulu geng, ramai-ramai. Gerakkan ni Nat, ramai-ramai.